Dan kita tengok kat Malaysia pun kita ada seperti Arif Aiman yang dulu datang daripada futsal, basic dia pergi ke bola sepak dan kita lihat apa hasil. Futsal Circuit ini adalah matlamat utama dia adalah untuk menjadikan sukan futsal itu jadi sukan teras di setiap sekolah seluruh Malaysia. Di mana kita perlu murid perlu seimbang. Seimbang dari segi akademik, sukan dan sasiah. Okey Hakim, mungkin boleh share sikit apa yang berlaku hari ini di SMK Putrajaya Presin? 91. Okey. Betul. Jadi apa yang tengah berlaku sekarang ni, kita sekarang tengah buat program pengenalan futsal kepada semua cikgu-cikgu sukan yang berada di Putrajaya. Jadi terima kasih atas sokongan daripada pihak sekolah, pihak kementerian dan juga pihak Jabatan Pendidikan yang bagi kita peluang untuk buat program ni supaya cikgu-cikgu ni dapat pendedahan tentang macam mana sukan futsal FIFA Court ni dimainkan. Mungkin boleh terangkan secara ringkas apa itu futsal circuit? Okey, futsal circuit adalah satu branding yang kita bawa untuk kejohanan futsal antara sekolah-sekolah. Jadi kita akan mulakan gerakan kita futsal circuit ni di Putrajaya. Kita akan mulakan gerakan futsal circuit di Putrajaya dan kita berharap supaya gerakan ni spread ke satu Malaysia. Mungkin Hakim boleh share juga apa yang membuatkan Hakim terpanggil untuk menganjurkan futsal circuit ni, terutamanya di sekolah. Mungkin melihat ada kelopongan ataupun kelemahan yang mungkin berlaku di peringkat sekolah untuk futsal. Okey, kenapa kita pilih sekolah? Sebab kita tengok negara-negara jiran macam Indonesia, macam Thailand yang dah ke depan dari part mencokil bakat orang daripada sekolah lagi. Jadi kita lihat sukan futsal ni mampu menjadi satu base yang kuat untuk kita punya masa depan bola sepak dan juga futsal di negara kita. Ada yang berpendapat bahawa mereka yang berkecimpung dalam bola sepak juga bermula daripada futsal. Pendapat pengajar macam mana? Betul. Sebab saya sangat setuju kerana basic yang diterapkan di futsal sebenarnya sangat-sangat bagus untuk kita bawa ke bola sepak. Jadi banyak sebenarnya player-player macam kita tengok player top Thailand, Messi Thailand, Cak Natib tu yang juga datang daripada futsal pergi ke bola sepak. Dan kita tengok kat Malaysia pun kita ada seperti Arif Aiman yang dulu datang daripada futsal, basic dia pergi ke bola sepak dan kita lihat apa hasil dia. Mungkin harapan Hakim sendiri untuk program ini mungkin meluas, tidak semata di sekolah ini saja, mungkin di sekolah-sekolah lain dan di negeri-negeri lain juga. Betul. Saya tahu kat luar sana banyak penggerak sukan futsal ni sebenarnya. Jadi saya mengharap supaya semua bergerak lebih aktif untuk kita start congkil bakat ini daripada muda sampai ke besar. Jadi saya berharap sangat sebenarnya program-program seperti ini dijalankan dengan lebih aktif. Okay, terima kasih Hakim. Okey, alhamdulillah saya Moksyah Ismail. Pada hari ini kita telah adakan satu sesi pengenalan futsal di dalam program Futsal Circuit, di mana program ini menjemput guru-guru sekitar Putrajaya untuk kami mengenalkan apa itu futsal dan juga how to untuk melatih para pelajar sekolah di dalam sukan futsal itu sendiri. Sedikit intipati tentang program ni, Coach. Okey, di dalam program ni kita yang pertama sekali kita akan memperkenalkan based on plan training, sistem dan juga bagaimana untuk cikgu-cikgu melaksanakan pemilihan pemain futsal di sekolah. Kalau kita tengok futsal di peringkat sekolah ni masih lagi tidak meluas. Dengan program anjuran futsal circuit ni, macam mana Coach melihat ia dapat membantu menaikkan sukan futsal ni terutamanya di peringkat sekolah? Okey, di mana satu gerakan dan usaha yang Futsal Circuit lakukan ini untuk kita mencapai satu misi kita, di mana menjadikan sukan futsal adalah sukan teras di sekolah dan dapat membantu ekosistem sukan futsal itu sendiri di peringkat Kaumbi. Kita dah ada MPFL dan futsal juga telah dipertandingkan di Sukma, Sukip, SEA Games. Ramai yang berpendapat bahawa untuk kita melahirkan player yang berkualiti dan juga berdaya saing, perlu futsal ini termasuk dalam MSSM. Menurut Coach pula macam mana? Saya sangat bersetuju di mana Futsal Circuit ini adalah matlamat utama dia adalah untuk menjadikan sukan futsal itu jadi sukan teras di setiap sekolah seluruh Malaysia. Kerana kita lihat sukan futsal ni terlalu lama telah dimainkan. Seingat saya tahun 2000. So hampir 25 tahun sukan futsal ni tidak menjadi sukan teras.
So ini adalah satu usaha kita di peringkat Putrajaya dahulu untuk menjadikan futsal circuit ni pilot untuk disebarkan ke seluruh Malaysia, insyaAllah. Harapan coach sendiri untuk futsal ni di peringkat sekolah terutamanya, mungkin lepas ni akan ada lebih banyak program seperti ini di sekolah-sekolah lain? InsyaAllah, memang usaha kita macam saya beritahu tadi, kita bermula di Putrajaya dan juga seterusnya kita ada beberapa permintaan daripada negeri-negeri lain untuk kami menganjurkan futsal circuit ini pada masa akan datang. InsyaAllah dengan gerakan futsal circuit ini, kami berharap di pihak futsal circuit kita mendapat lebih ramai sokongan daripada penggiat-penggiat sukan futsal di Malaysia, insyaAllah. Okay, terima kasih coach. Okey, Tuan Airi sebagai pengetua sekolah SMK Putrajaya Presini, macam mana Tuan melihat penganjuran program futsal ni di sini? Terima kasih. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih SMK Putrajaya Presini 91 sebagai program futsal di Putrajaya ini. Untuk makluman, alhamdulillah sambutan program futsal di sekolah ini SMK Putrajaya Presini 91 sangat menggalakkan dan alhamdulillah penyertaan daripada semua sekolah-sekolah Putrajaya amat-amat mengembirakan pihak kami. Kalau kita tengok futsal di peringkat sekolah ni mungkin tidak meluas lagi. Dengan penganjuran ni, macam mana Tuan melihat titik tolak sukan ni berkembang di peringkat sekolah terutama? InsyaAllah saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Persatuan Futsal Putrajaya. Dan insya-Allah SMK Putrajaya Presini 91 akan kita jadikan sebagai pusat latihan futsal di Putrajaya ini. Dan saya sebagai pengetua akan sentiasa menyokong kerana ini merupakan pembangunan bakat yang merupakan pembangunan murid di mana kita perlu murid perlu seimbang dari segi akademik, sukan dan sasiah. Insya-Allah SMK Putrajaya Presini 91 akan sentiasa menyokong program futsal di sekolah sini, insya-Allah. Harapan Tuan sendiri melihat program ni mungkin suatu hari nanti di sekolah-sekolah lain pula dan SMK Putrajaya Presini menjadi orang kata tu modelnya untuk diikuti. Itulah harapan saya. InsyaAllah memang itu harapan saya. Semoga titik tolak SMK Putrajaya Presini 91 menjadi titik tolak kepada sekolah-sekolah lain khususnya di Putrajaya untuk menjadikan sukan futsal ni sebagai sukan permainan kecemerlangan di sekolah masing-masing. Dan kita mulakan di sekolah saya ini SMK Putrajaya Presini 91. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Persatuan Futsal. Terima kasih kerana memilih sekolah saya. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Okay.